Okay guys, hari ni kita try dekat Cekda Selera Pantai Timur. Jom. Okay, so kita makan nasi kerabu daging. Macam mana? Sedap. Dia ada rencah-rencah dia kat sini. Okay Mek, tengok Mek. Kat sini kemiri kita makan. Okay guys, hari ni kita try dekat Cekda Selera Pantai Timur. Jom kita tengok apa menu yang ada dekat sini. Kat dalam ke sini? Tepi sana? Tu tepi tu, meja 4. So kita dah sampai. So jom kita nak makan dekat sini. Okay, semua. Nasi kerabu, Mek, nasi kerabu. Nasi putih pun ada. Nasi kerabu. Cekda Selera Pantai Timur. Daging ni sedap kan? Daging ada tambah lain? Okay, so kita makan nasi kerabu daging. Macam mana? Sedap. Dia ada rencah-rencah dia kat sini. Okay Mek, tengok Mek. Kat sini kemiri kita makan nasi Selera Cekda Selera Pantai Timur Kelantan pun kita makan hot Kelantan ini. Nasi kabu. Nasi kabu. Nak Sefazi punya ubat. Macam mana? Tak boleh. So, bolehlah mengobat kerinduan di Semenanjung. Ubat kerinduan di Semenanjung. Ni menu lah kita makan nasi kerabu daging. So kalau tengok portion yang kita dapat ni boleh tahan lah banyak. Portion yang kita dapat ni boleh tahan banyak. Dan puas hati lah dengan portion yang ada ni. Okay, jom kita makan. Okay, ni portion yang kita dapat. Ada dia punya ulam-ulam. Ada telur asin. Ada daging. Yang penting daging lah. So makan nasi kerabu ni kita kena gaul-gaul sebenarnya. Makan nasi kerabu ni kita kena gaul dengan dia punya rencah-rencah ni. Baru jadi kan. First kita tengok dia punya daging ni. Daging ni lembut. Daging ni lembut elok lah. Nak kita rasa nasi dia lah. Dia kena lah. Dia kena dengan dia punya ulam. Dia sama dengan dia punya kelapa ni. And blend well lah. Sedap lah. Jadi korang kena ambil daging. Dia lembut dia guys. Lembut. Dan bila kita makan dengan nasi dia, dia punya sambal, dia punya pecah ni memang jadi ya. Keropok. Ada keropok. Memang recommended lah. Kalau kau nak tahu, kau boleh search Cekda. Cekda. Portion dia banyak. Nak buat. Ambil daging.
ada kopor, 12 sen, combine together dan kita makan. Suka? Serius tu kak? Ni bukan paid review lah. Sedap. Lepas ni kita pergi mas. Balik tak? Kau nak balik tu, okey? Nak balik. Dia tak pergi masjid. Oh, Dia tak pergi masjid. okey. Daging ni pun banyak guys. Dia nak beli apa je pun kan. Daging ni pun banyak. Tak payahlah, nak balik je. Esok lah nak pergi beli ikan semua. Okay, so setakat itu saja video dari kami di Jeddah, selera kampung, selera Pantai Timur. So kalau kau nak try, kau boleh datang dekat di sini Jeddah, dekat Miri, Sarawak. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye bye guys.